Selamat Hari Raya. Terima kasih. Terima kasih kepada wakil kami yang ucapkan selamat Hari Raya tadi. Terusnya mari. Okey, seterusnya kita nak jemput pengurusi Bersatu Kelantan Yang Mohd Datuk Kamarudin Muhammad Noor. Mungkin ada selamat Hari Raya lah bro, ucapan raya khusus kepada seluruh rakyat Kelantan. Untuk menang, stand by terus, kita berkongsi sebentar lagi. Adik-adik yang beri video. Stand by duit raya Bakodoh. Habis sebabkan adik-adik ada sini, kita nak tukar lagu lah. Kita nak menyanyi lagu adik-adik ingat, boleh? Nak kata lebih gaya. Okey, kita serahkan kepada saudara Azwan dengan lagunya yang bertajuk Kita nak menyanyi lagu balik kampung lah. Sebab adik ramai adik-adik sini. Adik-adik semua nak tunggu duit gaya ni. Nyanyi dulu, nyanyi ramai-ramai, boleh? Semua sekali. Lagu balik gaya, siapa biasa nyanyi lagu balik kampung? Tak panggil lagi. Kita nyanyi Itu kepada Pasir Mas, iaitu pesertanya Saudara Marzuki bin Rahman dengan markah 43.67%. Diikuti tempat yang kedua dari kawasan Pasir Putih, Saudara Muhammad Farah Hafiz bin Muhammad Ghazali dengan markah 50.33%. Dan Johan bagi pertandingan teh tarik bagi 2026 sempena dengan rumah terbuka Aidilfitri Pas Kelantan jatuh kepada kawasan Kota Baru. Pesertanya Khairul Rizwan bin Johan dengan markah 61%. Untuk itu, bagi menyempurnakan penyampaian hadiah kepada para pemenang, majlis menjemput Yang Berhormat Datuk Tarikanan Sejaya Pas Negeri yang okey, relax, boleh berlakon. Relax, boleh berlakon insya-Allah. Dengar habis-habis kau pakai baju merah hoyak tu. nampak tak motor tu baris. Nampak tak motor. Ya. Makan. Alhamdulillah, kita suka sebenarnya sini tak talik. Ya. Alhamdulillah walaupun ada yang pihak tidak mengadakan majlis Hari Raya tahun ini, PAS Kelantan tetap mengadakan majlis Hari Raya kita Faris menjadi rutin setiap tahun. Tunggu terus. Okey adik-adik. Oh adik-adik. Sekali sore boleh saleh dengan datuk ataupun datik, ambil ruang, ambil peluang ni, saleh. Sekali sore ada, habis-habis cek muka-muka awak. Sekali sore sahaja. Minta perhatian selepas daripada penyampaian duit raya ni, kita nak gambar untuk khusus ahli jawatan ahli jawatan baju semua dia lah, ada baju ni, protokol semua unit minta bersedia habis saja majlis penyampaian duit raya, sesi bergambar di pentas utama. Perhatian tarian pada semua ahli jawatan kuasa bagi program rumah terbuka Hari Raya PAS Kelantan diminta bersedia selepas daripada ini untuk sesi bergambar. Bagi sore Correct. ayo, lagi aja. Ayo, ambil dua kita balik. Dia untuk InsyaAllah kita dapat ambil 1 kilo tu. bukan kita kasih dengan
Besar ni. Boleh ambil video. Okey, sekian di belakang. Tak ada lagi dah, demi gaya dah. Sekian di dalam. Mi. Pergi kat kereta. Pergi kat kereta. Nunggu sama bilang. Mana? Siapa? Tepi. Balik Okey. Okey. Baik tadi. No, habis ambil. Cepat. Cepat. Nah, yang bodoh dia akan jadi.